Baik, dan bila cerita tentang kesakitan ya pada sesuatu bahagian pada badan kita ini, doktor, kan, bila cerita tentang bahu beku ni, kita nak tahu juga kesakitan dia tu adakah lebih kurang sama dengan sakit bahu yang lain? Macam mana kita nak tahu tahap kesakitan kita tu berbeza antara sakit bahu biasa, sakit bahu terkehil dengan sakit bahu yang membawa kepada keadaan bahu beku ni? Soalan yang penting ni. Kerana bahu beku ni simptom. Bahu tu kita nak angkat tak boleh ataupun memang sakit yang kuat. Tapi kita kena juga lihat faktor-faktor lain atau kondisi-kondisi lain yang boleh berlaku dengan kesakitan di bahu. Kerana bahu ni antara kepala dengan tangan. Jantung pun ada di sebelah kiri. Betul. Orang kata siapa yang sakit jantung tu kan dia boleh sakit bahu dulu. Setuju? Sakit bahu dan dia akan menjular ke tangan. Jadi sakit yang itu lain. Jangan ingat sakit bahu, bahu beku, tak pergi jumpa doktor. Itu kecemasan. Kena pergi jumpa doktor, buat ECG, mana tahu ada sakit jantung, serangan jantung. Ataupun kadang-kadang sakit itu tak gerak pun sakit. Kenapa pula kan? Biasa bahu beku ni bila nak gerak sakit. Tapi kadang tak gerak pun sakit, sentiasa sakit. Makan ubat pun sakit tak kurang. Kita lihat, buat x-ray, kadang-kadang kanser tulang. Jadi kita kena siasat lah. Bukan semua bahu yang sakit itu adalah bahu beku. Tapi dengan pemeriksaan dan siasatan lanjut, kita boleh exclude masalah-masalah yang lebih serius. Dan kita boleh kata, mungkin kerana keradangan selaput otot di bahagian bahu itu. Okey. Dan